Aku menonton aku menyaksikan diri ini bila lekat bersama bersatu erat di sisi. Haru ubat dicari, payah nak bertemu, sungguh tak tahu. Tak berjuta meriah dari siapa berjangkit tersembunyi. Atau tak ada siapa ajak aku, tak ada siapa, tak ada cikgu. Tak ada cikgu didik aku. Cikgu ajar aku gemar. Sedemikian jadi sendiri. Sejarahnya bermula tak sedar dalam tak sedar, tapi tak ingat bila jadi. Sampai membawa ke saat ini. Berjerujak. Nak ada dulu. Aku lihat aku berhati diri ini di label perangai entah apa sikap. Mustahil andai boleh aku cakap betul. Apa nama sikap sebegini aku tak berti. Macam mana terjadi seperti kerajaan Tanmiang, agaknya lah satu sifat. Kerajaan Tanmiang, aku nampak aku tabiat ganjil. Aku tatap diri ini sangat janggal. Aku lupa. Tak. Bukan selalu ditimpa, namun sekali-sekala saja. Kadang-kadang jauh sekali, jarang-jarang boleh jadi. Tiga dia pecah. Seperkara sulit melaksana di mulut. Muncul secara spontan, lalu timbul perkataan seakan membebel, mengomel-ngomel bersendirian, benovel bersiu. Kata petang, firasat bukan hakikat. Dunia mendatang tiada yang mustahil. Berganda orang-orang di abad itu berbuat takkan
semacam kerajaan Tandi ambang miang atau kera betina di kemuncak gesang. Reaksi macam ni. Kalau apa? Kalau kera miang dia tengah indah berseri-seri di sini. Kalau tengah gundah sepi ilusi je ni. Berbakat kejera. Ni kan? Sering aku berperangai macam kerajaan tak sumbang. Tapi itu dulu punya cerita lah. Itu dulu punya cerita. Sekarang tak ada perangai macam tu. Boleh berubah ni berapa? Ada satu waktu tu terfikir sejenak. Jikalau berterusan sebegini, dalam keadaan situasi tu kita bersendirian tu, ada orang lalu. Dia fikir, orang gila. Tak pasal aku licak orang gila, aku terus berhenti tak nak lah. Tapi payah juga nak berhenti. Berusaha, akhirnya gagal juga aku membuat itu. Apa-apa pun, situasi pun, relax, tenang, sabar. Tak boleh duk ngok-ngek entah apa-apa. Betul tu. Orang minta tolong lah cuci pinggan aku, punya aku sampul, aku buang sampul aku. Itu baru kena beritahu cakap nak semalam. Minta buang. Sak. Sampul tu pusing orang dalam motor ni buang je. Pergi hidup motor ni. Pergi hidupkan motor, pergi buang sampah tu ya. Apa? Cakap apa? Tak tahu pusing ke mana. Ya. Sekarang lah. Baby. Sekarang. Dia campur ke tak? Tunggu. Apa? Dia besar. Bagus. Kan? Apa? Ya. Ada. Emang gimana? Ya. Bopeng. Maka tak keluar. Udah kan? Dia terlepas. Asalnya macam nak kembali ke menjadi kerajaan Tan Miang. Ada tak? Isi cerah.